Dah sikit nak padon. Ustaz tu pun peluh. Memang peluh basah baju. Benda tu pun adalah cikgu aku pun, yang budak yang nak terjemah bangunan tu, cikgu kemahiran hidup aku ni. Tolong communicate dengan dia sebelum ustaz tu buang benda tu. Yang dalam badan perempuan yang nak terjemah bangunan tu, budak tu dia dia biasa kena rasuk sebelum ni. So benda tu masuk dalam badan dia sebab ada lubang dalam badan orang kena rasuk ni. Dia akan ada bekas. Ada bekas yang kena rasuk, lubang tu macam pintu masuk untuk jin lah bagi aku. Tak tahu kalau aku silap tolong betulkan lah. Masuk kat lubang lah. Tak tahu dia kan kalau ikutkan dalam, tak tahu lah, tapi orang cerita aku yang rumah ni ada ni dia boleh masuk lah. Tapi kat badan kita ni ada macam lubang bekas kena rasuk. So benda tu jadi pintu masuk kepada benda tu. Bila dah biasa kena rasuk, benda tu masuk mudah lah. Tak tahu lah, dia dalam dia perlukan orang yang lebih pakar lah untuk terang benda ni. So tak apalah, aku dengar detail lah orang yang duduk ada dalam tu. Aku tak duduk dalam bengkel tu. Dia banyak tempat lepo ni. So tak apa, yang perempuan ni cikgu kata perempuan yang kena rasuk yang nak terjun bangunan ni, dia cakap lah, dia kata ada orang kaca tempat dia kat blok lama. Blok tu jarang pakai, tapi daripada orang cakap daripada arwah cikgu aku yang ni, dia kata dia duduk agak kat mamasan belakang tu, tapi dia kata ada je gangguan dia, tapi dia buat tak tahu je. So benda tu blok lama kan, blok F, blok paling lah tadi. Orang panggil apa, blok tu jangan orang pakai lah apa semua. So nak didirikan cerita, rupanya lepasan ni barulah dapat tahu punca dia. Ada budak yang macam cinta monyet, cinta orang kata waktu zaman kalau menengah biasa. Dia pergi kat belakang tu, dia pergi petik dia tu. Jangan. Saya hati tak kental bang. Saya cuba cerita ni. Saya pun hati tak kenyang. Tak kental. Kenyal lain. So punca dia daripada budak yang yang pergi cinta kat ni, pergi petik dia ni kat dalam apa pokok. Tak pasti pokok yang dekat. Tak pasti pokok zirah bawah, tapi orang panggil apa, pokok dekat kawasan teratak dia lah, kawasan dia lah orang kata. Sepatutnya tak boleh lah. Saya tak boleh. Benda orang abang tu. Nak ambil tak lah. Jangan. Tapi dia nak bercinta, dia bercinta lah, I love you lah, saya tak. Dia tak tempat dia pun tak tahu sebab mereka budak baru lagi, junior. Kami yang mana ni dia duduk sembang yang rapat dengan cikgu, yang kenal dengan cikgu.